Ini adalah gym kelong getah senaman. Fleksibel, boleh bawa ke mana-mana dan berbagai guna kelong getah ini guys. Lagi besar, Hello guys, lagi kuat. Assalamualaikum. Hari ni aku akan tunjukkan satu alat senaman. Dia kecil dan senang bawa ke mana-mana. Getah gelongan guys. Aku pilih yang color hitam. Setiap varian color dia ada pilihan saiz masing-masing. Ini adalah resistant lob bands. So packaging dia macam ni dan cara kegunaan dia untuk menggunakan alat senaman ini. So macam ni guys. Bagi ni pakai balik guys. Jangan buang. Macam ni lah. So lagi tebal tali ini, lagi kuat tarikan dia guys. Sekejap lagi aku akan skipkan dan tunjuk di tempat lain cara kegunaan dia guys. Ini aku tunjukkannya guys. Salah satu dan salah dua, salah tiga aku tunjuk contohnya. Ini tarikan senaman khas untuk membesarkan bahagian bicep, dada, bahu dan bahagian shoulder. Jadi aku pilih yang color hijau, dia lagi besar sikit guys. So bila tarik tu muka aku ketat sikit lah. Kerana tarikannya sungguh kuat guys. Meskipun tarikan dia sungguh kuat, tapi renggangan dia boleh panjang lagi guys. Sehingga sakit bahu aku itu. Dan macam-macam step lah boleh buat. Jadi dapatkannya guys. Dengan tali getah yang berkualiti, harga berpatutan dan murah. Tiba part sini aku dah tak larat dah. Dapatkannya guys. Jika anda berminat dengan tali tarikan resistor tight band ini, sila tekan di beg kuning. Harga pun berbaloi dan mampu milik. Boleh bawa ke mana-mana. Outdoor dan indoor pun boleh guna guys. Dan letak dalam beg pun tak ada masalah. Bila ikat semula, lagi kecil dan jimat ruang guys. See you to the next video. Bye-bye. Dapatkannya guys.